Okey. Nanti Puspakom dah siap nak tampil semua kan? Akak isteri Ashkil kan? Okey. Dah siap Puspakom, nanti saya datang hantar tu tampil owner. Owner di mana? Sini. Owner dekat-dekat sini tapi tak tahu dia hadir ke tak. Tu saya cakap mungkin 11.30 atau 12 mungkin lah. Itu paling cepat tu. Tak kisahlah. So saya dah siap pun, saya sebelum tu pun saya akan beritahu lah. Geran original tu wajib. Ataupun saya bagi nombor telefon owner, awak deal dengan dia terus jumpa kat mana-mana ke? Sebab saya takut dia kerja. Cuma beritahu dia dulu, cakap apa Puspakom saya akan cari dia. Beritahu dia dulu, lepas tu bagi nombor dia. Bagi nombor saya kat dia juga. Okay, Assalamualaikum. Pagi ni ambil kereta apa ni Citroen. Citroen di Segambut Dalam. Lepas tu masuk Puspakom Batu Cape untuk Puspakom B5 lah, untuk urusan tukar nama. Lepas siap Puspakom, owner minta pula kejar buyer tadi minta kejar owner untuk thumbprint. Lepas tu thumbprint dia dah tahu bila dah berkaitan dua lokasi ada cas tambahan kan, walaupun dekat-dekat kan, tapi tengok kalau dekat tu okey, tak ada masalah, okey lah. Kalau ada problem kena sidal lebih kan, ada cas tambahan macam tu lah, kita boleh borak lah insyaAllah. Okay, so sekarang ni on the way ke Puspakom. Siap tukar nama, itu je. Okay, Alhamdulillah Puspakom ready, siap. Puspakom B5 di Batu Cape. So sekarang nak pergi thumbprint owner pula. Owner kat Jinjang, buyer di Segambut. So memang betul dua lokasi, bukan dekat lah, agak jauh sikit. So memang ada cas tambahan. Hehe. Okay lah, jom. Sebelum jam ke apa ke, let's go. Bismillah. Saya ambil gambar tu, tutup sikit. 1, 2, 3. Alright. Saya ambil tu, saya ambil gambar tu Jadi dah ke? Ya, 1, 2, 3. Okay lah. Problem dia dekat aku. Salah key in nombor plate. Dia nombor plate dia belakang 773. Aku key in 733. Patut 773. Aku key in 733. Dia naik tadi salah nombor enjin tu, chassis. Cek dah baca, buka laptop, mula buat kat telefon, lepas tu buka laptop sama juga. Tengok balik nombor plate, haram jadah tu. Benda tu yang aku selalu jaga. Kena juga kali ni silap. So solution dia kena pergi jumpa owner balik . Allahu Akbar. Jumpa owner balik, tampil sekali lagi. Apalah, macam tu lah, salah sendiri. Okay. Okay. Nampak? Dia clear. Betul lah, astagfirullahaladzim. So payment ni nanti siapa bayar? Akak Saya bayar. Awak bagi nombor account. Berapa lagi balance? Sebenarnya kan akak dah bagi dah duit dekat dia, tahu dia tak bayar. Kan? Saya tak nak ambil semua. Biar buat kerja. Ya, aku dah bagi dia duit. Lepas tu dia dah pergi guna pula. Dia guna kat lain. Itu salah dia. Itulah aku akan ganti balik. Ganti balik betul, apa? Tu apa? Tinted tu nanti. Ya. Okey. Tengok. Alhamdulillah settle. Aku nak pau dua lokasi, tapi sebab kerana customer lama, sebab dia dulu support aku banyak kan. Akak pun okey, owner okey, tak apalah. Kita cari biasa je. Sebab lagi pun dekat. 4 kilo je.
Ni customer lama je lah. Customer baru dah ada Aquapom. Alhamdulillah settle. Aquapom B5, pakai nama, guna nama EG, individu ke individu. Os. Lepas tu balik ni aku buka insurans Octec dengan dia. Alhamdulillah. So mana yang nak guna servis lebih kurang macam ni, boleh lah Roger. Nombor baru tau, nombor baru. 011262625. Ingat nombor tu, senang tu. Mahal aku beli. So tolong simpan tolong save. Customer lama-lama, yang lama semua simpan nombor baru. Nombor lama tu nanti nak buang. Let's go. Jom balik lah. Lapar. Tak sarapan ni tadi.